Okey, saya ada beberapa soalan yang akan saya tanya. Soalan yang pertama, adakah anda memahami mesej yang ingin disampaikan di dalam video tersebut? Okay, saya faham. Mesej yang ingin disampaikan dalam video tersebut ialah tentang kepentingan integriti dengan menolak rasuah. Okey, soalan kedua, adakah mesej integriti dan anti rasuah yang disampaikan dalam video mudah untuk difahami? Mesej yang ingin disampaikan tu jelas, ringkas dan mudah difahami oleh penonton. Okey, soalan terakhir, sekiranya markah video ini bernilai 10/10, bagi pendapat anda, berapakah markah yang ingin anda beri? Maka saya akan beri 8/10 sebab info yang dia sampaikan tu info yang baik and then video dia menarik. Jadi, pada hari ini saya akan tanyakan kepada anda tentang beberapa soalan. Soalan yang pertama, adakah anda faham tentang mesej yang disampaikan dalam video tersebut? Bagi pendapat saya, video tu sangatlah mudah difahami kerana dia menekankan tentang kenapa kita kena tolak rasuah. Okey, seterusnya soalan yang kedua, adakah mesej integriti dan anti rasuah di dalam video tersebut mudah difahami? Bagi pendapat saya, dari segi penyampaian video tu sangatlah mudah untuk difahami mengikut pelbagai peringkat lapisan masyarakat kerana penyampaian dia sangatlah jelas. Okey, soalan terakhir, sekiranya nilai markah video tersebut adalah 10/10, pada pendapat anda, berapakah markah yang ingin anda beri? Pada pendapat saya, markah yang akan saya beri adalah 7/10 sebab dari segi penyampaian video dia sangatlah menarik, cuma ada perkara yang perlu juga diperbaiki. Okey, Fatihah, adakah anda memahami mesej video yang ingin disampaikan? Saya faham. Mesej yang disampaikan adalah tentang integriti dan menolak amalan rasuah. Okey, soalan seterusnya, adakah mesej integriti dan anti rasuah dalam video jelas dan mudah difahami? Betul. Mesej adalah jelas dan senang difahami oleh penonton. Okey, seterusnya, sekiranya markah video ini 10/10, berapakah nilai yang ingin anda berikan? Saya bagi 9/10 sebab mesej jelas, lepas tu ringkas dan mudah difahami oleh penonton. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, so Assalamualaikum, boleh perkenalkan nama? Assalamualaikum. Saya Rafiz Pengadil. Ya, Rafiz, boleh panggil Amirul ya. Okey, so Amirul, saya nak tanya lah Amirul kan. Video saya dah tunjuk dekat Amirul. Jadi pada pandangan Amirul lah, Amirul faham ke apa yang video kami sampaikan? Pada pendapat saya, apa yang saya tengok tadi memang dah kata senang lah untuk saya faham. Sebab poin utama video tu dibuat yang saya tengok tadi adalah berkaitan dengan rasuah. Okay. So inti utama dia, pelajar ni student dia rasuah lah kepada lecturer tu supaya naikkan grade kawan dia. So itu apa yang saya faham dan mudah lah untuk saya faham. Okay. Kalau dari segi jalan cerita, Amirul faham tak? Ke ada macam bilik-bilik ke? Ataupun dia memang daripada jalan cerita yang saya tengok tadi, secara umum dia senang untuk faham. Sebab jalan cerita dia tak adalah banyak plot sangat. Dia memang straight to the point. Maksudnya apa yang dia nak sampaikan tu senang untuk kita faham. Contohnya daripada awal kita tengok lecturer tu dia kata boleh cek markah masing-masing. Seseorang ni tiba-tiba yang tak pernah lulus tiba-tiba dapat A. So yang lain pun nak juga dapat makan semua, so diorang rasuah dan terkata dengan seorang ni. Lepas tu datanglah saudara untuk tangkap lagi anak-anak. So bagi saya jalan cerita dia mudah dan ringkas, senang. Kalau tengok daripada segi karakter macam mana? Daripada segi lakonan kawan-kawan kita, pada pendapat saya peribadi,
Mungkin adalah dalam beberapa orang yang saya tengok macam agak kaku, agak kepo sikit. Itu bagi saya perkara biasa lah untuk jelas sebab kita buat pun untuk sama kan. Jadi tak perlulah nak terlampau serius. Jadi bagi saya itu perkara biasa. Okay, so saya nak tanya Amirul lah. Kalau berdasarkan video tu Amirul faham, Amirul rasa kan video ni kalau kita bagi dekat orang lain, orang faham tak? Apa yang message nak disampaikan? Tu nampak saya mungkin orang akan faham. Bukanlah mungkin secara kata secara umum orang akan faham. Sebab dari cerita ni saya nak ringkas dan mudah untuk faham. Dia tak banyak produce, tak banyak campur aduk sebenarnya. Senang untuk faham. Ya, jadi untuk soalan yang terakhir sekali saya nak tanya, okay, untuk markah kalau 10/10 pada pendapat Amirul, adakah video ni bukan maksud saya untuk video ni yang markah 10/10 Amirul akan bagi berapa rate? Pada pendapat saya secara peribadi saya akan bagi 8.5. Antara sebab dia bagi saya boleh nak bagi full mark sebab dia cerita dia mudah dan simple, tetapi dalam video tu adalah sikit kekurangan. Contoh dia macam ada yang tu kata tengah call, dia kata call IPT, tiba-tiba yang sampai SPLM. So dalam cerita dia agak terlalu sikit lah, tapi boleh diperbaiki lagi. So 8.5. Okey, kalau macam tu sekian itu sajalah kalau kita. Terima kasih. Okey. Yeah.